Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, apabila kita berbicara berkaitan dengan bulan Ramadan, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang mana maksudnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat yang terdahulu daripada kamu agar kamu dapat bertakwa. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita melihat kepada ayat ini tadi menjelaskan kepada kita bahawa apabila kita ini adalah orang yang beriman, Islam, dan dalam masa yang sama kita berakal dan kita baligh, maka diwajibkan ke atas kita untuk berpuasa. Maknanya, sekiranya kita meninggalkan puasa disebabkan sengaja ataupun disebabkan tidak sengaja, disebabkan oleh apa-apa keuzuran, maka kita wajib untuk menggantikan puasa tersebut selepas habisnya Ramadan pada tahun ini. Jadi maknanya apa? Apabila bertemunya Ramadan pada tahun berikutnya, kita masih tidak mampu untuk menggantikan puasa kita tadi, maka kita perlu untuk membayar fidyah. Dan seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, berbicara juga berkaitan dengan bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ada satu ibadah yang mana ianya hanya ada pada dalam bulan Ramadan sahaja, iaitu yang dipanggil sebagai solat sunat tarawih. Maknanya dalam bulan Ramadan kita digalakkan untuk melaksanakan solat sunat tarawih. Meskipun solat sunat tarawih itu hanyalah sunat, tetapi amatlah rugi bagi kita sekiranya kita ada masa, sekiranya kita berkemampuan, tetapi kita tidak mahu untuk melaksanakan solat sunat tarawih ini. Dan timbul juga persoalan, ada yang bertanyakan, adakah solat tarawih ini hanya boleh dilaksanakan di masjid dan surau sahaja? Dan ada juga yang bertanyakan, daripada bila solat tarawih ini boleh dilaksanakan dan sehingga bila? Jadi kita nak perjelaskan, sebaik-baik untuk kita melaksanakan solat tarawih ini adalah di masjid dan surau. Itu adalah lebih afdal. Tetapi sekiranya terdapat apa-apa urusan yang kita tidak dapat elakkan sehingga menyebabkan kita tidak dapat nak pergi ke surau ataupun pergi ke masjid, maka ianya boleh dilaksanakan di rumah ataupun di mana-mana sahaja tempat. Dan sekiranya kita tidak mampu untuk melaksanakannya secara berjemaah, sembahyang secara bersendirian pun boleh juga untuk ibadah solat sunat tarawih ini. Dan adapun berkaitan dengan masa untuk melaksanakan ibadah tarawih ini, sebenarnya ianya boleh dilakukan sejak daripada kita selepas menunaikan solat isyak sehinggalah kepada azan subuh. Jadi maknanya sekiranya kita tidak berkesempatan untuk melaksanakan solat sunat tarawih pada malam hari, maka insya-Allah sekiranya pada waktu sahur kita nak mengerjakan, sebelum sahur kita nak mengerjakan solat sunat tarawih ini, maka ianya boleh dilaksanakan insya-Allah.